Wujud kita ni panggil apa? Majaz. Apa makna majaz? Sandar ambil nama saja. Tuan-tuan ambil semayang tu kat luar tu panggil air apa? Air apa tu? Coca-Cola. Air apa? Air paip. Baik, tuan-tuan bagi kedai highway, beri batang paip, tuan-tuan perah 2-3 orang, keluar air tak? Keluar air tak? Saya silap darah tangan keluar. Batang bosi mana ada air, tapi kenapa dia dapat nama? Itu panggil majaz. Sandar. Sebab apa? Sebab lalu air tu kat dia. Air tu kolam sana tu, kolam durian tunggal tu. Air sini ambil air mana? Pulau Besar. Kolam durian tunggal jauh tu. Air tu yang sebenar air tu. Dia lalu je ke batang paip. Oleh kerana dia lalu saja, bukan dia punya pun lalu. Kita ambil lah sandar kat dia. Oleh kerana Allah lalukan usaha dan ikhtiar kat kita, dia sambangsa kat kita. Dia yang jadikan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar dia punya, bukan kita. Kita rezeki Allah bagi, tapi kita kenalah usaha ikhtiar. Kalau tak usaha ikhtiar mana dapat? Syirik orang cakap macam tu, kafir orang cakap macam tu. Ar-rizqu minallah, rezeki dari Allah, bukan berkongsi. Banyak orang lagi kita, betul, kita yakinlah rezeki dari Tuhan, tapi kalau tak usaha mana dapat. Jadi usaha kau dengan Tuhan sama taraf lah, sama bagi dua, kongsi. Kongsi tu apa panggil? Tasyrik, syirik. Jaga-jaga tuan, banyak lebay kat ni. Memang semua hakikat dari Tuhan, tapi kalau kita tak usaha mana dapat? Dapat dengan usaha kau. Dapat taksis iradat dah siap. Kau belum ada, dah ada dah tu. Kena ingat tu, kita belum ada, dah ada siap azali ni. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa yang tak kehendaki takkan berlaku. Usaha kau kendian. Taksis iradat dulu. Rezeki kau dah ada dulu. Dan kau kaitkan dengan usaha kau. Mak aku menikah bapa aku hantar surat jemputan. Betul? Betul? Mak saya menikah, saya hantar surat jemputan. 200 hantar tu. Dulu orang tak ramai kan. Kata kau ni gila, kau belum ada lagi. Mana hantar surat jemputan. Kemudian pendidikan bapa kita dulu. Taksis iradat Tuhan dulu. Usaha kita kemudian. Macam mana kemudian boleh menentukan dulu? Mana karut? Habis nak cakap macam mana? Nak cakap rezeki kita ni Tuhan dah siap azali, dan Tuhan tentukan rezeki kita di sana dengan dijadikan serentak dengan usaha kita. Itu cakap dia betul.